menulis tulisan berangkai di dalam poster tersebut. Okey? Jadi kumpulan yang pertama, cikgu dah bagikan kertas A3, boleh tengok dekat situ kertas A3. Okey, boleh buka kertas A3 tu. Okey, masing-masing kumpulan boleh buka. Okey, boleh tengok kertas A3 tu. Okey, untuk kumpulan yang pertama, dekat situ kalau kamu perasan, ada tulisan berangkai yang telah pun cikgu sediakan. Tapi dalam masa yang sama, ada tempat kosong yang perlu diisi, betul? Jadi kumpulan satu, kamu cuma tinggal mengisi tulisan berangkai dekat ruang kosong saja. Faham? Faham. Kumpulan yang kedua, dekat situ cikgu dah bagi kertas A3 yang ada tulisan berangkai untuk baris pertama, baris kedua saja. Jadi kamu kena isi untuk baris ketiga dan juga baris yang keempat. Okey, faham? Untuk tiga rangkap bantul tersebut. Okey, jadi kumpulan yang ketiga, cikgu berikan kamu kertas kosong, dekat situ cuma ada garisan sahaja. Cikgu nak kamu tulis rangkap yang pertama, kedua dan juga yang ketiga menggunakan tulisan berangkai. Salin balik daripada buku teks. Lepas tu sediakan lukis dan cikgu bagi gambar panduan dekat situ untuk kamu hias kamu punya poster dengan lukisan-lukisan tersebut. Bagi yang kumpulan kedua, kamu boleh tengok yang dekat dalam buku teks ada macam-macam jenis buah-buahan, betul? Jadi kamu boleh tambah lukisan itu dekat tepi dan hias. Kumpulan yang pertama tinggal nak warnakan sahaja. Okey, ada apa-apa soalan? Faham tak soalan yang cikgu berikan? Arahan yang cikgu berikan faham tak? Okey, kalau faham tunjuk tadi isyaratnya. Okey. Okey, cikgu berikan masa 20 minit daripada